Tapi kalau agama mereka dicaci, dihina, kita tengoklah bagaimana kes Alvin Tan kan. Tengok laporan polis. Tapi saya kira Sioman bagusnya orang Melayu Malaysia ni, dia tak mengamuk lagi lah. Maksudnya memang boleh mengamuk pun tu. Dengan bakute logo halal JAKIM tu, itu memang orang kata dajal tu. Bukan jahat lagi tu. Maksudnya dah lah lauk babi dah. Dia buat dalam Facebook apa. Dia cari logo JAKIM tu. Tak, dah. Masuk perkataan halal tu. Memang dajal lah. Dan dajal ni kalau dalam bahasa Melayu berat ni dah. Apa memanglah berat. Tapi maksudnya dah kita tengok laporan polis marahnya orang Melayu dah. Tapi tak adalah sampai seperti di negara lain tak pasal-pasal bakar kedai Cina. Tak ada kan. Itu bagus Sioman. Marah-marah pun dia tahu. Jangan nyamuk, dia tak bakar kelambu lah.